Ada ke tablet untuk gaming, untuk editing dan untuk kerja bawah 1500? Hai guys, balik kembali lagi. Hari ni aku nak share satu tablet yang tengah hot sekarang dekat Factory Mobile, iaitu Xiaomi Pad 7. Ada yang tanya aku, "But tablet ni bagus ke untuk gaming atau untuk kerja ataupun untuk editing?" So, dalam video ni aku nak share apa yang menarik pada Xiaomi Pad 7 ni. Jom aku share. Daripada segi reka bentuk dan build quality, Xiaomi Pad 7 ni masih mengekalkan body aluminium dengan sisi rata serta perlindungan daripada Gorilla Glass 3. Untuk tablet ni, Xiaomi menggunakan DNA daripada siri Xiaomi 15. Kalau korang tengok, walaupun berat dia hanya lebih 10 gram daripada Pad 6, tablet ni tetap nipis dan senang untuk dipegang dalam jangka masa yang lama. Dengan rasa yang premium dan rekaan yang solid bila dipegang, memang sesuai untuk korang yang mahukan tablet dengan rekaan yang moden dan tahan lasak. Xiaomi juga bagi paparan 11.2 inci dengan ratio 3:2 yang sangat sesuai untuk multitasking dan hiburan. Apa yang membuatkan skrin ni power ialah peningkatan daripada 10 bit ke 12 bit yang bermaksud gambar akan nampak lebih tajam, lebih detail dan warna yang lebih hidup. Bezanya memang sangat jelas kalau dibandingkan model yang lama. Dengan 4 speaker, sound tablet ni memang best tanpa korang perlukan speaker tambahan. Salah satu ciri menarik pada skrin Xiaomi Pad 7 ni ialah nano texture display. Teknologi ni menggabungkan anti-glow dan anti-reflector yang mengurangkan 90% pantulan cahaya tanpa mengubahkan ketajaman paparan. Kalau korang gunakan tablet ni di tempat yang cerah ataupun outdoor, korang akan notice betapa bezanya tak ada pantulan yang akan mengganggu. Jadi paparan akan jelas dan selesa di mata. Xiaomi Pad 7 ni dikuasakan oleh Snapdragon 7 Plus Gen 3 yang merupakan peningkatan 74% daripada model sebelum ni. Dalam ujian AnTuTu, tablet ni mendapat poin lebih 1.4 juta dalam performance. Menggunakan HyperOS yang berasaskan Android 15, dalam penggunaan harian memang sangat smooth, boleh multitasking sehingga 4 tab terus. Beberapa AI yang tersedia seperti AI Writing Tool dan integrasi dengan Gemini Act yang memang sangat memudahkan kerja-kerja harian. Ada yang tanya aku, tablet ni okey ke untuk gaming? Dengan chipset antara yang paling power, aku rasa tablet ni mampu untuk handle gaming berat dengan FPS yang tinggi tanpa sebarang masalah. Xiaomi Pad 7 juga support Bluetooth controller yang mana korang boleh pair dengan gaming pad untuk pengalaman gaming yang lebih best, terutamanya untuk gaming racing atau fighting. So, Xiaomi Pad 7 ni bukan sekadar bagus untuk student atau yang telah berkejaya, tapi bagus juga untuk gaming. Xiaomi Pad 7 ni dibekalkan dengan bateri berkapasiti 8850 mAh. Dalam penggunaan multitasking, tablet ni mampu bertahan hampir 19 jam. Kalau untuk penggunaan biasa, aku rasa lebih daripada 2 hari. Kalau dalam hujan bateri pula, tablet ni mampu bertahan sehingga 7 jam dalam penggunaan yang berterusan tanpa henti. Dengan pengecasan 45 watt, korang tak perlu lagi tunggu lama untuk menggunakan balik tablet ni jika dalam keadaan low bateri. So, kalau bab bateri pada tablet ni memang tak ada masalah langsung. Paling aku suka untuk pembelian Xiaomi Pad 7 ni, dia akan didatangkan sekali dengan keyboard dan touchpad yang bernilai lebih RM900. Kedua-dua benda ni memang sangat membantu aku dalam penggunaan harian, tak kira dalam kerja ataupun design. So guys, dengan tanda harga RM1,599 untuk Xiaomi Pad 7 ni, korang rasa berbaloi atau tidak? Cuba korang komen. Kalau korang nak dapatkan Xiaomi Pad 7 ni berserta dengan free gift yang bernilai lebih RM900, aku dah sediakan link dekat bawah, beli je dekat situ. So, kita jumpa next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe kita punya channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.